Sakit kepala tu. Dia berhenti depan tu je. Serabut lah. Spray nak. Kau nampak tak kamera ni? Bentung 68 ni. Lawa juga tapi itulah. Stres lah aku. Uish, ni pun macam okey tapi serabut lah. Assalamualaikum. Salam, Mat. Weh, buat apa tu? Aku stres lah. Stres? Ya, Kenapa stres? tak tahu lah nak gimana konten akan datang. Aduh. Weh, Mat. Weh, dari mana-mana? dari rumah. Kau tengah cari apa? Tak ada, aku tengah fikir nak buat konten ni. Aku serabut lah lagi. Tak jumpa lagi lah? Tak ada. Kau tengok dah, aku tengah mencari dari tadi tu. Tak jumpa. Kau tak jumpa, aku ada satu idea. Uish, nak gimana kau ni? Nak pergi mana semua tu biar aku handle sendiri. Wow. Kau ikut aku je. Macam tukang salesman. Biasa lah. Yang sekarang kau pakai stalking ni kenapa? Stalking? Ni, kau nak ajak gimana sebenarnya? Aku ada satu tempat ni. Aku dah buat research apa semua. So aku ingat nak buat surprise ke apa ke. Eish, habis kau nak tanya aku on kat on lah ni? Sekejap, sekarang ni dah maghrib, Mat. Tak apa, kita solat, makan ringan-ringan dulu. 12 pagi macam tu kita gerak. 12 pagi, Mat. On tak on je sekarang ni. Gila, on tak on. Kau dah nampak aku pakai stokin macam ni. Kau ingat aku tak on ke? Come on lah. On. On. On lah, bro. Okay, kita lah siap dulu. Jom. Gila lah. Jom. Mat, aku nak tanya ni gimana ni? Alah, nanti aku beritahu. Okey, kita dah keluar. Kita dah order makan ni. Kita tunggu makanan dulu. Yalah, kita makan dulu. Nak pergi mana tu biar aku handle. Jadi dalam pertengahan tu nanti. Nin. Kau kat sini Apa cerita tu? Tak ada bro, aku okey je. Kau buat apa sini? Kau dari mana bro? Ha? Kau dari mana gila? Aku dari mana je setapak ah. Kau dari mana? Jauh-jauh lah, aku saja datang. Kau nak pergi mana tu? Aduh, kau kena duduk dulu tu. Duduk? lah. Boleh lah nak makan tak? Kau kawan ni ke? Lama lah kawan. Nama apa? Nama dia? Kau lama kawan, aku tak nampak pun. Saya selalu nampak abang. Dah besar. Nama saya sama kan ni, Dennis Daniel. Duduk mana? Duduk Selayang dulu tapi sekarang duduk setapak ah. Sejak bila kau budak setapak siap? Biasa. Dia. Ni abang-abang ni nak pergi mana? Nak shoot konten ni. Shoot Kau konten? jangan tanya, aku pun tak tahu. Aku tengah menekan dia ni sekarang ni. Dia tanya, kau lagi bawa aku pergi mana? Kau boleh tak nak bagi tahu lah. Nampak surprise sikit kan. Dia tahu. Dia tahu. Kau nak ikut ke tak nak? Ikut Boleh? Boleh juga. Tapi Macam tempat ni seronok. agak menyeramkan juga lah. Esok kau tak kerja? Kau tak pergi mana-mana? Esok saya cuti. Cuti Saya cuti. Gila lah. Yang pasti kau tanya ibu bapa kau dulu. Boleh. Takutkan apa-apa jadi kita orang yang kena tau. Tak kau berani ke? Berani. Gila lah. Rangging kau ni. Ranggi je. Senyum dah ni. Tak, sekarang kau nak bawa aku pergi mana? Tak apa, nantilah aku Kita beritahu. tu. Ikut je aku dulu. Okey. On eh? Betul eh? On. Betul. On. Weh, kau nak pergi mana? Duh, korang ni sekarang kalau aku ketuk dengan kayu ni tak apa tak dapat lagi. Kau nak pergi mana? Sabarlah, sebenarnya? Jap. Mana kiri? Jap. Dah nak sampai lah. Sampai mana? Dah nak sampai lah. Weh, gila nak sampai mana kau ni? Kau tunggu. Kau tahu tak? Aku teka dulu kan. Ini dah dekat berapa jam kan? Ini dengan jalan malam-malam macam ni, kau nak bawa aku pergi. Aku tahu dia nak bawa aku pergi mana. Dia nak bawa kita pergi kelab berdansa. Adalah. Kau biar betul Din. Siap bila kau budak kelab ni Din. Din, kau nak kena rotan ni rotan ni. Kau nak pergi mana? Wish, tengok jalan depan. Bentong lama. Kita belajar kan ya? Weh, bentong lama. Wish, kau nak buat aku tahu pergi mana sih bentong lama? Nak pergi mana tu? Bentong lama pavilion tapi mustahil. Dia bukan pergi pavilion, bentong lama weh. Cepat teka. Weh, Kau biar teka kau bagus lah. Kau nak bawa kita pergi mana sih bentong lama? Aku tahu kau nak bawa kita pergi UIA kan? Tidak. Kau nak bawa aku Nak pergi pergi UIA malam-malam buat apa? Mana tahu kau nak jumpa pensyarah-pensyarah ada kat sana. Tak ada. Serius ah? Tak ada. Jalan Bentong Lama, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Jalan Bentong Lama, Road 68. Weh, ni karak lama Mat. Weh, kau nak buat ona mana jalan karak lama ni dah. Bang ni nak buat
So sebenarnya aku nak bawa korang pergi jalan Gombak Lama. Awak pergi sana man, untuk apa weh? Pergi ke mana Karak Lama, lepas tu kau nak buat apa? Kita terus menghala ke Bukit Fraser. Wow, pergi ke Bukit Fraser Wah, ending dia best Mat. Ya, Tapi bro. kenapa ikut Karak Lama Mat? Kenapa tak ikut Karak Highway Mat? Daripada ikut highway, baik kita ikut jalan Kau tengok lama. jalan depan tu macam mana Mat? Tak apa Ahmad, tengok. Wah. Still ada kereta lalu ke. So guys, konten kita pada hari ni apa dia ni? Kau nak buat apa konten? Apa tajuk ni? Aku mengejut ni Mat. Tajuk nanti kita fikir nanti. Tak ada. Weh, gila bangkit Tajuk tak fikir weh. je. Macam ni jalan ni. Okay lah. So, nak tak nak aku dah ikut guys. So, apa boleh aku buat? So guys, apa-apa jadi aku rotan dengan Cota ni. Okay guys? Tak ada hal Ready, lah. guys? Let's go. Let's guys, go. Let's go. Belakang buka lampu. Dah dah, luka. Nampak tingkap okey dia. Sini okey lagi. Dia depan lagi. Sini ada rumah lagi. Sini okey. Sebelum memulakan perjalanan kita bismillah dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbana ya rabbana ya rabbana la tad'ana fi maqamina hadza dhanban la rafartahu wa la hamman ila farajtahu wa la miskina ila anitahu wa la jahilan ila alamtahu wa la adwan ila satratahu wa la maitan min hawaiji dunya wal akhirah laka fiha radan wa ila ilayka radaha wa yasrataha wa shrah sudurana wa ihtim bis solihati a'malana yawmalana ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Gelap gila Mat. Memang gelap sebab dah ramai tak guna tu jalan ni. Rasa Tengok kiri kanan ada apa. Cuba kau tuk lampu depan sikit je Mat. Tapi kau seluar kau jangan laju pula. Mantuk ni. weh, memang tak nampak weh. Gelap Betul, Mat. Kau Weh, kau buat benda creepy aku Mat. Apa kau Pasal tutup? tu lah. Macam tak. Ya apa Astagfirullahaladzim. Aku bawa slow je tau. Tak apa, santai. Kita pun nak rasa wipe-wipe je. Tempat-tempat ni bahaya ke sebenarnya? Dah halang-halang kan kita lalu sini. Apa kata kita bercerita lah. Kita buat podcast sikit. Boleh? Apa pendapat korang? Boleh je lah. Boleh sambil-sambil kita tengok view kiri kanan hutan ni. Apa kata-kata kau Din? Sekejap. Uish, kau tengok jalan Weh, tu. weh. Ya, satu barang yang ni. Ni hari tu aku rasa macam tak ada. Oh, baru tumbang mak kayu dia. Asal kau yang kelam kabut? Tak, cari jam. Oh ni. Tak apa lah, sial-sial lah pakai torchlight apa semua. Awal tu okey tak? Tak ada. Tak, aku tak tahulah. Aku rasa macam Din yang buat kereta. Nish kat belakang kelam kabut cari benda. Aku tanya dia cari apa. Dia kata nak cari lampu. Lampu betul-betul kat depan kaki dia man. Aku jam lah. Lepas tu aku macam nak kata aku yang sakit kepala. Aku rasa aku yang sakit kepala. Aku rasa Tak, aduh. tak, dia tak nampak. Aku buat research lah kan. Dia waktu-waktu malam dia akan ada. Ada kiranya dekat depan kita. Kalau kita potong macam mana pun, kereta tu still kat depan. Itu barang. Benda ni memang ada lah. Tak tahulah betul ke tak. Tapi ada penampakan lah. Ini kisah kau juga. Itu bukan kisah aku pun. Kau Sebab buat aku kajian bila lah. kajian, sebab kita nak pergi tempat-tempat ni, so kita kena tahulah selok-belok. Takkan nak pergi main Ya, pergi macam kita je kan. Macam kita nak pergi main bowling, kita pergi training dulu je kan. Aku faham. Korang pernah tahu tak pasal tempat ni? Contoh ni korang ni Apa masalahnya ni? ya tu. Okey. Sebab waktu-waktu ni sekarang memang macam ni. Ui, dah pukul 12 lebih kan? Ya lah. Baik. 12 lebih lah. Patut lah. So korang ada cerita tak lah pasal tempat ni? Nish, nak cerita dulu? Cerita dulu. Boleh, tapi Nish ni, dia asal sini tak silap aku. Oh ya? Ya, Nish asal Saya sini. dulu- Elok juga dia ikut kita. saya dulu duduk Batu 12 adik. Kau duduk Batu tak batu 12. ke? Dekat yang chalet tadi, ramai-ramai tadi. Dulu saya pernah pergi. Apa kau duduk dalam celit? Bukan chalet. Oh, Saya duduk- tadi cakap duduk dalam celit. Bukan, saya duduk area situ. Kampung lah, ada kampung dulu. Masa tu saya nak keluar dengan bapak saya. Masa tu saya tak ingat saya umur pun. Saya nak pergi apa ni? Nak pergi Genting kot dengan bapak saya. Oh. Lepas tu
dah tengah. Ni kita bawa sikit tau. Tapi Okay. dalam lagi masa tu. Saya ingat. Tapi dah gaung lah. Apa ni? Masa saya sekejap, sorry. Sebab tu banyak kau. Apa dah cakap jadi? Apalah, ambil lah masa. Tak ada. Apa? Apa ada anjing? Ya Rabbi. Allahu Akbar. Lepas tu Dia- pandang-pandang macam tu. Dia bersantai kawan-kawan. Saya ada banyak cerita masalahnya. Tak apa, cerita satu dulu. Satu dulu Yang Okay. paling yang Nish ingat lah. Yang ni paling ingat lah. Okay, masa tu saya tengah relax lah. Bawa dengan bapak saya. Kita orang potong satu lori aiskrim ni tau. Ada jual aiskrim ni jalan macam ni. Ya, tak, itulah kita orang tak tahu. Pukul berapa cuba tengok? 3 pagi. Oi, serius lah. Serius. Kita orang potong ni. Lepas tu dia ada kat belakang. Kiranya laju lah. Buka lagu. Dugem. Bukan lah. Bukan dugem pula. Lagu lori aiskrim. Oh yang all newspaper. Bukan. Apa nama? Dia bukan lagu Makku kan tu. Rasanya lebih kurang macam tu lah. Tapi tak ingat. Lepas tu dia potong kita balik. Oi, lori aiskrim potong korang Sebab kita orang nak tengok. Sebab kita orang terkejut dengan bunyi tu. Nak tengok lah driver dia. Sumpah masa tu memang saya meremang gila dengan bapak saya. Saya tengok tak ada driver. Ush. Lepas tu kita orang buat apa tau? Kita orang potong balik memang kita orang Dia naik apa? kita orang Motor je. ke apa? Lori. Lori. Oh, memang lori? Lori yang aiskrim warna biru. Aku pun macam pernah dengar tu benda ni. Oh, memang kisah Serius tu lah? legit lah. Dia bukan lori aiskrim lah. Tapi Ya. ada orang bawa kereta. Tapi tak ada pemandu dalam tu. Ui, saya tak tahu ya. Tapi tapi saya dah tak tahu sabar saya dah meremang Volkswagen ni. kuning tu. Volkswagen kuning tak tu. Ui, sumpah saya meremang. Tapi saya cakap betul memang. Yang ni lori. Tak tahu kenapa. Oh, waktu bulan-bulan macam ni pun ada kereta lagi yang belakang. Tapi tu lah ada lagi. Aduh, aku sakit kepala lah. Kenapa? Serius Ahmad. Atau aku pening tiba tu. Nak rasa macam nak muntah pun ada. Korang yang lain okey tak? Dia aku nak muntah tu sumpah. Dia berhenti sekejap weh depan tu sekejap weh. Aduh. Berhenti sekejap. Kat lu. Kau okey tak? Tak okey tu mat. Tiba-tiba kita nak berhenti ni. Aduh. Baru separuh Pening serius. Baru separuh jalan Mat. Boleh tu. Kau nak di mana saya ni? Tak tahu. Aduh. Macam mana? Weh, bunyi apa tu? Punya apa tu? Mak pada tu. Oh. Bunyi apa tu? Woi, nak muntah sat. Ya tak ada. Weh. Finish. Bangun. Bangun pening. Dia pegang mic. Bangun. Bangun pening dulu kepala. Apa dia weh? Dia sakit kepala. Siapa? Tak tahu dah. Ya, kau. Tengok ruang jap. Banyak hal lah dia ni. Aduh, ya Allah. Untuk Pagi gila weh tadi. pasal bang. Apa tu Din? Ya. Apa benda saya tadi tu? Aku dah lah macam baru nak okey tak okey ni mat macam ni. Aduh weh. Kenapa? Ada apa tadi bang? Wish kau boleh tidur waktu Itu. gini. Nak kali jota kau ni. Tuan nampak macam ada something tadi tu. Allah, Kau suruh kat mana tadi Din? Kita bos bawa jalan. Tak ni kat pokok belakang tadi tu. Kau nampak apa tu? Macam ada penampakan. Ya tu aku Ada nampak rambut sama. Aku nampak macam lembaga lalu ada ni. Macam Mungkin tu perasaannya kot. Tak ada apa pun. kita fikir benda baik lah. Sebab aku dah okey sikit tu. Ya. Kau boleh tidur tu kau. Itulah pasal. Kau boleh tengok siapa tadi. Kantuk tu. Lah, dah separuh jalan dah pun. Boleh lah. Jalan lah. Semua okey kan? On. Aduh, Yalah, cepat jom. dia. Aduh. Let's go. Nanti saya urut Ni kau punya cerita dah habis lah ni. Aduh, tak ingat dah. Dah sampai situ kan. Sampai itu lah. Kau pula ni macam mana? Aku kalau dekat sini nak kata banyak pengalaman tak pernah lagi lah. Yang mana yang paling rasa kau rasa Tapi kan ni lah? aku ada satu cerita. Ni makcik aku sendiri cerita. Ha. Dia cakap time tu dia ikut dorang ni pergilah. Bukan dia ikut, aku rasa dia kata dia dapat cerita ni daripada kawan dia. Okey. Dorang kan suka lepak-lepak. Kau tahu lah makcik-makcik dia suka bawang. Okey. So lepas tu dia cerita lah dengan aku. Dia cakap dengan aku time tu ada kawan dia ni perempuan lah, bawa kereta dekat sini, tempat exactly yang kita lalu ni. So bila dia lalu sini Mat,
cerita dia ni bermula dia dia nampak macam ada satu susuk. Dia seorang je perempuan, berani. Biasa lah, orang lama kan jalan lama, orang lama dia macam old sikit kan. Dia cadek kan. So dia bagi dia orang macam jalan ni umur dia juga lebih kurang 60 tahun, 45 50 tahun kan. So dia pun bawa dengan gambar dia naik kereta kancil turbo kan. Kereta kancil turbo dengar macam kelakar. Tapi benda tu betul. Manual mat, kita buat auto, dia buat manual. So dia pun bawa Ni pasal cerita pasal kereta mancing kau ke apa? Bukan lah, aku nak cerita relate lah. Aku tak nak gempak ke je? Tak, aku tak nak lah bagi kita nampak seram. Lagi tu aku nak bagi penonton kita ni faham apa yang kita. Tak nak korang macam stres, kita relax kan. Okay, kita chill bro, kita chill. Okay. Kau nampak rambut aku dah tak chill, muntah dah dekat 10 kali tadi. Dah sambung balik ke cerita. Okay. So lepas tu dia tengah lalu tu, dia dengar satu bunyi tau. Bunyi like macam bunyi orang yang mengilai sebelum dia lalu. Sebab dia kita lama, ekor rosak, so dia buka tingkap. So dia kata ada satu dekat bawah jambatan, lepas jambatan, and ada satu corner tajam. Dia kata dekat situlah, dia kata. Dia depan lagi ya? Dia lalu, time tu cuaca elok tau. Tiba-tiba dia nampak putih je mat cermin dia mat. Kabus? Bukan kabus mat, kain kapan mat, putih. Rupa lama dia berhenti kereta tengah-tengah jalan, dia bagi double signal. Rupanya itu kain kapan. Itu kain kapan mat. Dia nampak benda tu tengah terbang betul-betul lintas depan cermin kereta diorang. Bukan kereta diorang lah, kereta dia. So step lepas tu dia dah taubat nasuh, dia tak lalu dah jalan karak. Tu yang aku dengar cerita lah pasal jalan karak lama ni. Tu dia cerita daripada pihak aku lah, tak adalah panjang sangat, tak ada pendek sangat, agak korang faham. Gila kain je. Dia lalu malam lah time tu, dalam around pukul 2:30 pagi macam tu. Gila lah. Kan, gila kan. Memang creepy kan. Kira benda ni macam ada, tak tahu. Kenapa? Itu kan nampak macam ada benda depan. Serius lah. Ya main-main. Betul. Ni betul ni tak main-main ni. Ada kereta ke? Tak ada. Ada hujung mana? Tak ada apa dah tu. Rasa aja kot. Tak apa. Aku nak tanya juga yang cameraman, hang ada apa-apa ke? Ni Diorang ni buat paranormal ni. Serius lah. Ni paranormal ni. Nak turun tak? Kau apa cerita Pan? Aku memang tak ada. Cuma dengar-dengar je lah kisah-kisah orang. Macam member aku seorang, perempuan lah, cerita masa dia selalu balik kampung, dia pakai jalan ni malam-malam. Dia pernah rasa ada orang duduk kat kereta belakang seat belakang ni. Oh, dia seorang lah? Dia seorang. Tak, aku dengar bunyi lah. Cuba tutup. Tak, dia serius. tak ada serius lah. Siapa nampak? Aku dengar bunyi. Siapa dengar ni? Serius. Tak serius. Tak dengar apa. Kalau tadi bolehlah cakap bunyi ni. Bukan punya cengkerik. Macam Let's go. Pan, aku nak tanya kau lah. Kau takkan tak cerita apa? Kau dah lama tak masuk dalam footage ni. Cuba kau cerita. Bagi aku mic lah. Ini Saya tak. Saya tengok footage. Okay. Rekod tak? Kau okey tak rekod? Tak stop kan. Okay, kan. kabur sikit. So ada sedikit cerita lah, sebab aku ada buat research kan tadi. So cerita dia berbunyi macam ni. Berbunyi So kan kau nampak kan, jalan kan gelap kan depan kan, dengan kiri kanan macam ni. So ada pada satu kisah, pada satu tahun, pada satu malam, ada satu kereta Myvi lalu straight Jalan tiba-tiba dia cerita yang ada seorang perempuan berbaju kebaya lalu di tepi jalan. Jalan kaki seorang diri. Dia jalan macam ni. Dia jalan seorang diri. Dan dia offer lah perempuan tu untuk naik kereta sekali dengan dia. Dan perempuan tu bersetuju nak naik kereta dengan dia. Rezeki lah, best. Best. Tapi when the girl naik atas kereta tu, selama sejam lebih dia tak jumpa jalan keluar. serius lah. Bagi perjalanan keluar perkara ni? Tak jumpa jalan dia.
Walaupun jalan ni berapa kilometer Ya, tu. saya tak jumpa. Jalan 60 je Din. Ha. 60 lebih lah KM. Berjam-jam jalan. Tak jumpa. Line tak ada, apa tak ada. Ini memang tak dia. Ui, shit. Last sekali dia pilih untuk drop perempuan tu, then dalam setengah jam baru dia dapat keluar dari Tapi sini. perempuan tu dia drop kat mana? Bombah malam. Tapi perempuan tu dia macam tak cuak ke seorang-seorang kat tengah? Kan? Tak. Tak dia tak minta pertolongan. Kenapa Betul. draw kat sini? Mungkin Takkan perempuan perempuan tu tu tak jelmaan. Kita tak tahu. Jemaah ni weh. Boleh jadi. Serius jemaah weh. Kita tak tahu apa jadi tu. Ui. Duk. Kita tak tahu apa jadi tu. Ui. Duk. Ya apa tu sial? Oh, tak dengar je lah weh. Tak apa lah. Ish, tengok ni. Apa dia? Tak ada flash. Mana cerita ni? Cuba kau dulu. Okay guys, so kita dekat Karak Lama. So guys, kita ada dekat Karak Lama. Ni kita dah buka tingkap Kita nak tunjuk kat korang jalan dia macam mana lah sebenarnya. So inilah memang keliling hutan bakau. Bawah tu gaung Korang boleh nampak sini sebenarnya bawah tu gaung. Oh memang gila lah gaung guys. Serius. Sebab kita banyak dengar kes kereta masuk gaung. Tak apa dah. Sebab tu kita masuk slow-slow. Ya, ada tu. Jalan slow. Kau pegang kamera dari belakang, aku slow dari depan. Oh, Boleh. So at least kita tengok lah. Slow Gila. Member aku ni lah. InsyaAllah nanti aku introduce lah member aku ni dengan korang. In short lah, Betul juga. simplify lah benda tu kan. Masa dipandu tu, dulu masa kecil lah dia. Sekejap, aku rasa kau pasal tutup tingkap member tu. Member dah cuak kat belakang ni. Member dah cuak mat, kaput mat nampak. Member dah kaput. Dia masa kecil, dia pergi dengan family lah, dengan ibu, dengan bapa dia. Masa tengah pandu malam-malam tu, ada satu orang basikal. Dia laju. Satu orang basikal. Ya, dia mengayuh basikal, laju. Orang tua? Orang, tak tahulah orang tua ke apa. Bapak dia nampak tapi dia diam. Ibu dia nampak, dengan kawan aku ni dia nampak. Bapak dia lepas dah habis jalan semua, baru dia bagi tahulah dia ada benda lalu tadi tu. Laju. Basikal tu bawa laju gila. Potong habis lah. Kat seorang apa? Apa? Okey dah, start record. Dah. Okey, record je. macam-macam. Okay, so ni Telinga aku tiba-tiba rasa macam Berdengung kan? Memang tu sama. Tapi dia macam-macam. Tak nampak. So harap apa yang korang tengok ni ialah jalan Gombak Lama Weh. Oh tak. Highway. 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 Ingat apa ke situ tadi? Bawah ni kalau korang perasan gaung memang Tempat ni memang penuh dengan gaung. Gila weh. Laju tu. jaga. So yang korang boleh nampak ini semua kawasan tanah runtuh aku bawa kat korang. And kalau korang perasan tadi kat belakang sana tadi tu terdapat lintasan polis ni aku bawakan sikit kat korang sedikit. So ni aku bawa kat korang sedikit lah apa yang korang boleh nampak daripada sini. Lepaskan dia. Jaga dia. Tiba. Salah Saya salah Saya salah. Aku rasa salah kot. Tak, saya rasa saya. Dah dua-dua aku salah pula. Tiba waktunya. Okay guys, kita sampai kena suluh lampu torchlight Sama je. Wow. Just remind me, there's a million things I could say.
Okey, saya makanan you lepe. You lepe. Pak unik sekali tiap hari bangun So, apa yang korang nampak kat atas tadi? Aku expect lebih juga lah, tapi tak ada apa pun. Sumpah tak ada apa. Aku dah rasa macam keluar daripada Undertaker. Tapi Okey. okey lah. Dia memang orang kata experience lah. Memang experience lah benda Experience ni. perjalanan dia tu lah. Hui, gila. Sebab Sebab- dia kencing kat longkang pun experience baru kan. Jangan cakap macam tu. Sebab tadi ada juga kita nak turun, tapi diorang pun parking. Kita orang je naik. Tak tahu macam ni kita naik. Jalan tak nampak pun So jalan. kau nampak kita naik ni, tak tahu macam ni kita nak turun je lagi ni. Kau ada apa-apa ni? Nak cakap? Kita share experience kita, apa yang kita nampak tengah hantu dia. Boleh? Mula daripada Irfan. Aku nampak tadi lah apa kain putih warna merah Oh, kau berdarah. nampak? Nampak. Oh, gila. Yang putih warna merah. Saya nampak apa? Yang lari. Kita nampak nampak Aku tak nampak apa-apa tu. Sebab aku tengah fokus sini. Ya. Fokus. Macam bunyi tadi. Sebenarnya aku rasa dalam satu footage yang kita shoot tadi, aku dengan ni shoot tadi, aku rasa benda tu nampak. Aku rasa sebab kita orang memang jelas nampak. Kita kena goda balik lah. So footage tu nanti kalau contoh lah, misalkan nampak, kita orang akan bulatkan apa yang kita nampak. Tapi okey lah. Cantik ke tu? Cantik. Cuma sebab atas tu pun tengok macam ada apartment ni. 3-2 guys. No fake betul. Ya. 3-2. So terima kasih lah layan video kita orang. So Hari ni kita ada tetamu jemputan, baik lupa lah nak cakap. Tetamu kita daripada InsyaAllah kedai kita makan orang tadi. akan rekrut dia. Mana tahu dia bagus nanti kan. Sebenarnya kita nak bawa kat korang nanti. Kau jangan lupa tau, korang subscribe, like and share video kita orang. Sebab kita orang akan bawakan korang pengembaraan yang lagi dahsyat, Mat. Bak kata aku dalam next sebelum-sebelumnya video Ipan tu kasi akan buka aib kita je, Mat. Betul. Tapi aku tak tahu kali ni dia jumpa ke tak aib kita. Betul. Tapi So itulah. berdasarkan dengan korang sokong kita orang baru, kita orang rasa semangat. Hari ni kita ada pion naganya. Dia pun dah kacik kencing berdiri dekat belakang. Dahsyat. Dah. So sampai sini sajalah. So boleh lah video kau kali ni punya idea. Aku respect kat idea kau. Memang Nak fikir dulu idea, tapi dengan korang kerja sama korang lah. So untuk next video, Tak ada korang pun tak ada aku juga je sampai sini. so kita nak pergi hint sikit untuk next video. Aku rasa lah next video ni aku dah dapat satu ilham selepas aku dah pergi tempat yang aku rasa macam yang aku dah hujung-hujung tanduk Iyalah. Mat. nak pergi Korang nak hujung tahu? tanduk je. Yang aku tahu untuk akan datang ni. Sekarang ni dah hujung tanduk kan. Lepas ni insyaAllah tanduk di hujung telur kita punya Aduh. konten akan datang. Yang kali ni konten akan datang, idea aku, Mat. Kau tunggu nanti. Nak Mat, tanah tutup, je. Mat, tutup. Let's Tutup, go. Mat. Tutup, Mat, tutup. Tutup. Pusing sikit. Pusing sikit. Pusing.